Oh, Cantik motor. cantik kan? Cantik lah. Bukan motor saya bang. Ramai orang yang tanya saya. Tak ada siapa tanya pun. Y15 ZR ni, apa bezanya dengan standard? Meh, aku explain dalam video ni. Korang tengok video ni sampai habis. Motor ini jadi kegemaran orang-orang muda, orang-orang yang dah 3 series, acah-acah muda, orang-orang pencen. Ni motor favourite. Pertama sekali, korang boleh tengok print timbul Y15 ZR berwarna bronze. Korang tengok kat sini, ada charging port. Korang tak nampak kan, sebab aku tak taruh apa-apa lagi. Tapi dia ada charging port. Standard tak ada, ni je yang ada. Nampak? Nampak? Tak nampak? Tak nampak pendek akal. Tolak tepi dengan semua benda tu. Korang boleh tengok apa yang orang suka dengan motor Y15 Special Edition ni adalah colour yang dia bagi. Warna putih, ni bukan warna putih, ni warna putih biru-biruan. Campur dengan warna bronze, rim dia bagi warna bronze. Cantik. Apa nak bagi tahu korang? Y15 yang Special Edition ni ada visor. Yang standard tak ada, dia botak. Ni dia ada rambut pecah. Masih mengekalkan spek yang sama, 149cc, liquid coolant, single cylinder. Aku dah nampak dua beza dia sini. Tak ada. Korang kena tipu. Ini harapan aku je. Tak ada yang beza, sama. Weh, sitting position dia weh, bapak best tu. Serius, lembut weh. Tak ada tipu lah, sama. Aku dah dapat beza dia sini. Y15 dah ada clutch tu. Oh, memang ada. So, kalau korang berminat membeli satu motor Y15 ZR Special Edition ni, korang boleh isi form dekat bawah macam biasa. Nanti SA saya akan bantu anda. Terima kasih semua. Ada clutch tu.